Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dapat kita adakan majlis ilmu kita. Maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala kepada kita, dan juga termasuk kita di dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmunya. Baiklah, kita buka majlis kita dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kena mudah ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam ini saya ambil sebagai ganti daripada saudara kita satu hadis untuk sama-sama kita mari dengar. Hadis ni adalah daripada Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan hadis as-sahihain, tentang masalah hadisul ifki, iaitu tuduhan dusta terhadap isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni Aisyah sendiri mari royak hak berlaku atas diri dia ni, tuduh plesu, dia mau tuduh atas dia. Walau bagaimanapun dia bersabar. Maka bersama kita pada malam ni hadis ni tuai dia sendiri royak lah. Apabila tuai sendiri royak ni, kita kau yakin, kau jelas, kau kemah kita. Kita kena tertanya dalam hati kita, katanya nak tahu benda sebenar tu ialah kena dengar tuai sendiri royak. Sebagaimana kita nak dengar hadis Aisyah malam ni, hak dia mau tuduh dusta terhadap dia tu, dia royak sendiri. Maka dia royak sendiri tu kena pada tepat, sengotilah. Sebagaimana kita duk mengaji maridah bersakut dengan Allah Subhanahu wa taala, nak tahu Allah Taala lah mana, sifat Allah Taala lah mana, hak Allah Taala royak sendiri dah. Itulah hak kena betulnya. Kalau orang lain royak tu macam-macam lah. Oh ni katalah ni, dia mau ni katalah nu, macam-macam. Maka hak Aisyah ni sebagaimana kita nak mari dengar pada malam ni, hadis ni ia royak mai katanya, qalat, berkata Aisyah, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka waqafala. Jadi maksud hadis yang panjang ni, Aisyah royak katanya, tak kalau selesai daripada peperangan, jadi ada berlaku lah pergi peperangan, dia panggil satu peperangan ni panggil Banil Mustalik, ataupun dia terkenal kata peperangan Al-Muraisi. Tapi nak royak kata Aisyah royak tu berlaku tu lepas pada berlaku perang tu di satu tempat luar daripada Madinah lah, tumbik pergi satu kampung, berlaku peperangan Muraisi sana itu. Buku perang tu Aisyah tak ada nak royak lah, nak royak buku hak atas diri dia. Dia royak katanya, keliklah daripada kampung Muraisi tadi, siapa tengah jalan sana itu, Nabi kata kita ni kena berehat. Kita tidur sini berehat. Ikutlah boleh masuk dapat berehat. Tak ada royak lah, sejam 2 jam pun kita duduk tidur sini dulu. Dia katanya. Maka Aisyah royak kata dia ni tubik pergi bersama Nabi pada peperangan Muraisi ni. Nabi biasanya setiap kali Nabi nak bersafir pergi tu tak biasa tinggal bini dia. Nak keluar daripada kampung dia sana itu, dia jemput undi di antara bini-bini dia sana itu. Jadi Aisyah royak kata kalau Nabi nak pergi di kampung Muraisi ni, jadi jemput undi itu kena tubik nama dia. Lalu tu dia pun sekali pergi dengan Nabi, dia katanya pergi tempat berlaku peperangan sana itu. Dia katanya tak kalau dia kelik daripada peperangan itu, turun satu tempat, dia panggil nazalu fi ba'dil manazil, turun di satu tempat sana itu. Nabi kata kita bakal
tidur rehat di sini. Karena kita nak keliling Madinah tu jauh lagi. Kita kena ada rehat katik. Malam tidur boleh sejar wajah. Dia katanya. Tidur pakak berehat. Dalam hal tu dia katanya, jaga tidur tu, Aisyah ni jaga tidur dulu pada orang lah. Dia puasa nak qada hajat lah. Puasa nak qada hajat. Nak berak kecing lah. Maka terpaksa lah nak berak kecing kena pergi jauh pada orang lah. Nak pergi jauh pada orang. Tu dia. Dia mau tak bergari lah seolah gitu. Lalu tu Aisyah kata dia pun tubik. Tubik gitu. Kerana ada hajat aku dia katanya. Dia pergi qada hajat sana itu. Sudah qada hajat, kelik mari. Kelik mari tempat ramai lah. Pak demo ni, demo duk sipir pakat jaga dah masa untuk nak pergi dah. Dia katanya, dia gagal. Lepas tu kedah dia. Lepas tu tali tekuk dengan loket dia ni, tak ada. Jatuh. Dia katanya. Dia katanya, dia pun kembali pergi cari dengan cepat lah. Dia pun jalan pergi dengan cepat-cepat tu. Pergi tempat dia qada hajat tadi. Pergi tempat qada hajat tadi, cari dia tekuk dia tu. Jatuh di mana tu. Lalu tu dia katanya, tak kalau dia pergi cari sana tu, akhirnya jumpa lah. Jumpa tadi tekuk dia jatuh. Sekali dengan ibu loket tu. Lepas dia pun kelik mari. Lepas tu hak berlakunya, masa dia pergi tu, Nabi pun, kata kita boleh berakak kelik pada Madinah dah. Kerana masa kita ni, siapa dah. Kita pun rehat banyak dah. Tu dia. Lalu tu sana sahabat pun dia katanya, pakak sipir lah. Pakak sipir tu, panggil bang belakang dah. Lepas pada tu, baik usung lah. Dia panggil kuk utor. Kuk utor ni, nak oyak kata sepokok gajah kita jamin dulu tu lah. Jadi ada kuk tu tempat duduk, tok tak belakang utor tu. Tu. Supaya tempat ngusung tu lah. Lepas tu, kalau utor tino tu, utor orang tino naik tu, dia pakai hijab, pakai tabir lah, pakai tudung depan tu. Tu. Jadi hak tu, hak Aisyah tu, dalam kuk utor tu, jadi kuk utor ni, buat siapa tepat tu, sahabat ni akik, kuk tu tok bawah. Tu dia. Kalau bini Nabi nak rehat pun, rehat dia tu lah. Lepas pada tu, sahabat ni, dia faham kata, Aisyah tak ada dalam kuk tu. Sebenarnya Aisyah pergi cari, dia tekuk dia jatuh. Tempat qada hajat tu. Jadi bawa mari siapa tepat, mari bawa Nabi kata kita boleh berakak dah siapa masa untuk kita nak kelik Madinah dah tu. Fok sahabat pun pakak mari ramai-ramai lah usung kuk ni tu. Kuk utor tu. Kuk utor dia katuk dak pai tu. Lepas pada tu jadi ramai bukan akik sore dua dak lah, jadi pakak mari ramai, pakak sokong mari ramai, pakak usung ramai kan akik mari tok tahu tok. Tok tahu tok itu ikat tali kak. Tak apalah sudah. Tok Fahir kata Aisyah ada atas tu. Hak sebenarnya Aisyah tak ada. Tu. Sebab tu balik ulama pun jelas royak pada kita kata Aisyah ni bukan orang Arab asal besar dak. Dia bahasa heluh, bahasa ringi. Lebih lagi dia tu muda pada orang lah, umur dia tu duduklah belas saya gitulah. Orang panggil kata dan tuai pun tak ada gemuk mana. Tuai tubuh betul heluh lah. Dengan sebab tu lah sahabat sana tu tak khabar. Akik tu duk pasal kata tuai dah. Tu. Lebih lagi akik tu banyak orang dia kata. Kalau akik seorang dua tu boleh ditahu. Kata beringin benda tak ada ni. Ni akik banyak orang. Dia pasal kata mu akik berat aku buat tepuh itu ya. Akhirnya pelik lagi. Tu hak pucuk berlakunya. Selepas daripada tu dia royak katanya pelik lagi sudah. Lalu tu dia pun duk mikir kata tak ada arah lah dia. Jadi walau bagaimana pun dia katanya laisa bihi da'in wala mujib. Dia nak panggil dia pun tak ada dia dengar dah. Orang nak terima dia pun tak ada dah. Dia pun duduklah tepat utur dia tu. Tepat kuk utur dia tu lah. Dia harap katanya boleh jadi Nabi hantar lah orang mai pulak, mai ambil dia. Setelah mana tahu kata dia tak ada, dia duduk situ. Hingga dia katanya menanglah ainahu, jadi ngatuk situ. Lalu tu dia pun tidur, dia kata dia tidur. Tidur. Rehat lah tidur, hadap dekat nak cerah lah. Tidur. Lepas tu dia kata dia ni tok jaga malaikat bunyi suara Safwan bin Al-Mu'attil.
Apa Mu'attal ikutlah. Anak ayat kata ada seorang sahabat Nabi itu jatuh muda lah. Jadi seorang muda. Dia kata seorang muda orang Jauh nama Safwan. Jadi Safwan ni jadi makna dia sana itu jenis kata kalau mengikut ulama royak kok dia panggil kasirun naum lah. Dia banyak wahai tidur banyak dia. Sahabat Nabi kok dia orang wahai tidur banyak. Payah bangun, gerak payah bangun. Jadi Safwan ni jadi dia mau gerak tu hong-hong gamuk dia mau jaga dah tinggal lagi perak. Ya hak akhir sekali Safwan sana itu. Safwan jaga sudah. Sipir-sipir nak kelik utuh dia ada seekor dia tengok. Gapo hitam-hitam tu. Hitam-hitam tu ketino lah dia pakai hitam. Siaplah zaujatun Nabi. Dia kata, bini Nabi dia kata. Sudahlah dia. Dia pun tak nak gamuk dah. Tak kalau dia tahu kata Aisyah tu, dia kata bini Nabi dia kata kan malaikat dia istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata itu. Dia kata gitu tu Aisyah tu terkejut, jaga. Jaga bunyi suara Safwan. Safwan ni kenal Aisyah. Kenal sebab kau belum turun ayat hijab ni, kenal tak payah pakai hijab pun belum dah tu. Pakai duduk luar gitu ya, pakai rambut-rambut pun tu. Dia kenal mai lama dah, pakai hijab pun duk cer tuai lah lu besar apa tu. Safwan pun kata gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallahnya siap. Supaya kata mati baik ni, mati sungguh. Jin sungguh. Dia orang muda. Aisyah pun orang muda. Dia mau klik habis dah. Dia jadi silap pahal teruk lah dia kata. Sudah dah. Lepas dia nak lah mana dia katanya. Dia pun suruhlah utar dia ni, dia nak naik utar nampak tak kena tak. Dia pun suruh untuk utar dia terung, suruh Aisyah tu naik. Wa ma kallamaha kalimah wahidah. Walam tasma' minhu ila istirja'ahu. Dia pun tak ada kecek dengan aku walaupun sekelima. Tak ada tanya. Aisyah kata, aku pun walaupun sekelima pun aku tak tanya dia. Cuma je dia bunyi suara dia tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kata gitu. Lepas tu tak ada roh lah dia kata. Naiklah. Suruh utar dia. Suruh Aisyah naik utar. Belalah dia jalan. Kerana dia seorang lelaki ni. Ni isteri Nabi ya hormatnya. Dia naik atas utar. Lepas dia nak mikirlah mana utar tu. Kalau dia turut belakang, nampak kata duduk perhati. Aisyah, walah lah. Dia pergi tak apa. Seolahnya pergi tali utar dia kan. Pergi jalan klik-klik. Klik mari. Klik mari tu, bom molek lah cerah. Finah di Zahirah ni. Pada subuh cerah lah. Siapa klik Madinah tu. Siapa klik Madinah. Jadi demo Madinah ni duk curamah dah kata tu. Tak kalau klik mari siapa Madinah tu. Siapa di rumah Nabi, siapa sejid Nabi sana itu. Puak sahabat ni ambil ke turun tu, Aisyah tak ada. Tak ada tubik. Nabi mai panggil Aisyah, tak ada bunyi suara. Buka tengok, tak ada. Sudahlah. Sudah. Jadi di Madinah pada masa tu ada puak munafik pun banyak, Islam lemah pun banyak. Barisak tuduhan lah. Timur tuduhan kata, Aisyah ni nampaknya berjanji dah tu. Berjanji dengan Safwan. Kerana masuk molek sama muda. Nabi ni kata orang tua kita kata. Kalau kita kok jadi masuklah dua tu. Pakat tuduhan selalulah. Timur tuduhan kata Aisyah ni bukan mudah ni. Duk berjanji pas duk malam-malam klik sampai cerah semua ni bukan dia dah ni. Timur tak molek tu. Pakat duk kecek itu. Lebih-lebih lagi puak munafik. Pakat tuduh terus dah. Kata bini Nabi ni jadi jahat dengan Safwan. Lepas tu ada orang Islam kita lemah-lemah himai pun nampak juga benda tu. Ada orang sebar kat benda-benda tu. Ini satu percubaan besar terhadap Nabi. Sebab kata satu bala besar lah cubaan terhadap Nabi sana itu. Jadi ketua oleh Abdullah bin Ubay. Dia katanya, hak itulah sebagaimana ketua munafik pada masa tu kok. Dia lah buat benda tu supaya sebar dalam masyarakat Madinah kata Safwan ni jadi berlaku tak baik. Janji jahat. Berlaku jahat dengan Aisyah. Moga malam-malam hidup janji dia katanya. Di situlah Nabi kita pun satu benda puasa berat atas dia tak boleh terima. Dia mudah kecek mari Nabi kita pun tak ada orang kata apa dia.
Hingga kata wa Rasulullah sakitun la yatakallam. Nabi kita pun senyap, ada kecek pun. Apa hati tengok buah cerah mari tu. Sofwan pun kelik mari kak. Wah, utar mari Aisyah dah tahu utar tu. Aisyah pun serabut dia. Jadi dengan sebab berlakulah tu terkejut jadi lemah diri dia tu, jadi supaya kata demam sakit lah. Sakit. Tak sihat kelik sampai Madinah tu, jadi timai dia jadi sakit. Demam. Kelik siapa duduk di rumah. Kelik siapa di rumah tu tak tahu apa. Nabi pun tak ada kecek apa. Kelik kata dia masuk dalam rumah tu, masuk tak ada kecek apa. Rubik hidup sejik dia. Tak ada kelik mana rumah. Dia tak tahu apa lagi, dia kata. Tak tahu apa lagi buku tu. Tak tahu apa lagi. Lalu itulah dia katanya, dia pun duduk dalam keadaan dia tak sihat tu, sakit tu. Tiba satu malam tu dia kata, nak tubik qada hajat. Pada awal Islam nak atau tubik luar jugalah, rumah sepik ya. Rumah Nabi ke luar, tubik nak qada hajat. Orang hak lama Nabi tu, lama bini dia nama Ummi Mastah lah. Tu dia hak lama tubik tu. Bawa tubik dengan Aisyah tu, dia tubik mulut dia. Ibu kepada Mistah tu. Mistah ni seorang nama laki-laki. Dia orang laki-laki nama Mistah bin Usasah. Dia kata Ta'isa Mistah. Benasalah Mistah. Mak dia tu kata kat anak dia Mistah benasalah. Aisyah tubik tu nak pergi qada hajat le malam. Dia katanya. Lalu tu dia kata gitu tu fastankarat zalika Aisyah minha. Aisyah kata apa kata gitu, dia kata. Mistah ni orang sekali Nabi, dia kata. Kalau dia pergi sekali Nabi. Dia kata dok, kata Mistah ni termasuk dalam orang tuduh terhadap itulah ya terhadap isteri Nabi, dia katanya. Kata jadi berlaku tak molek dengan Safwan. Terkejut, dia pun terkejut. Dia pun tergambar, habis pun dia kata. Habis Nabi tak ada kecek pun dia pun. Sudahlah dia kata. Dia katanya. Tubik pergi nak qada hajat dia. Rasa kejut situ dia katanya. Kejut situ. Ada setengah hoyak kata tak jadi nak qada hajat. Orang terkejut tu jadi sakit. Pelik rumah. Pahir duk hoyak kata demo banyaklah duk kata pada isteri Nabi ni berlaku dengan Safwan ni. Gitu dia kata. Ya pun aku nak gamuk lah. Tidak, dia tanya, maka aku menangis. Teriak. Ada gamuk, sedih hati teriak. Dia tidur tak tidur malam tu teriak itu sampai cerah. Dia katanya. Dia mau tuduh kecek dia lah tu, dia katanya. Lepas tu dia kata Nabi pelik, tak ada kecek pun, dia kata. Dia minta izin ke Nabi. Dia tahu dah kata Nabi ni supaya kata serabut besar, sabut benar lah. Lalu tu dia minta izin ke Nabi, dia katanya. Dia nak pergi duduk sekali ibu bapak dia kata. Boleh tolong dia duduk demam atik. Lepas tu dia pun nak tahu berita-berita apa ni. Dia tak tahu apa, dia kata. Tu. Lalu tu pun Nabi izin. Izin dia sana itu. Pergi duduk sekali dengan ibu bapak dia. Artinya Abu Bakar. Lepas tu bini Abu Bakar tu sendiri. Dan apa Nabi tak hadir dia ni, dia pun minta izin. Nak kelik duduk kali orang tua. Dia pun dah sakit atik dah. Nabi pun izin ke dia. Habis serabut dia katanya. Dia pun duk teriak rupa, duk menangis itu. Kata Aisyahnya. Sekali dia kata dalam teriak dia ni, jadi rasa nak jadi sebuk dalam hati dia katanya. Banyak teriak berdoa sana itu. Lepas pada itulah dia katanya, dia pun tak ada roh. Nak gamuk lah dia katanya. Serabut dia sana itu. Tiba-tibanya Nabi mari. Supaya kata mari ziarah dia lah. Mari ziarah dia. Nabi mari ziarah. Nabi nak kecek tu. Nabi kata, golek Nabi gitulah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya sebutlah sebut tasyahud dulu, lepas tu dia kata amma ba'du. Dia kata ya Aisyah, Aisyah. Sesungguhnya qad balagani anki kaza wa kaza. Dia meroyak berita kat aku ni, mung ni
Gini-gini kata duk janji Safwan gini-gini dia kata. Tu dia hak demo royak kat aku lah. Fa in kunti bari'ah fa sayubri'ukillah. Tapi kalaulah mung tu bersih sungguh, boleh jadi satu hari Allah Taala wi tahu pada dia ni mung ni adalah bersih. Wa in kunta alam ti bi zambin, tapi kalau mung tu berlaku sengoti buat dosa benda ni, fastaghfirillah wa tubi ilai. Mung istighfar pada Allah Taala, mu taubatlah. Tu dia. Jadi Aisyah pun kau serabut dah, kau rasa nak murih. Kau rasa sedih pula dia. Kau rasa kuat. So kau teriak kau tak habis kau habis sorah lah. Buat Nabi tu kalau mu sungguh kau, mu minta ampun Tuhan lah, mu taubat dengan Allah Taala. Dosa mu sana tu. Harap-harap kata Tuhan terima taubat lah mu kalau mu sungguh. Dia pun kau rasa sebab kau tak boleh kecek. Lalu itulah dia kata, Aisyah katanya bagi bu bapa dia. Dia kata abi wa ammi fajiba. Suruh pok je jawablah, dia tak boleh kata apa dah dia kata. Tak boleh kecek nak rasa sebab dah dia kata. Pakai gini dah ayah dengan abah dengan mi jawab abah mi jawab lagi. Hak Rasulullah tanya, hak Nabi tanya tu. Tu dia. Suruh nak jawab kan, ngoti ke tak ngoti. Tu dia mau royak tu. Lepas tu Abu Bakar sendiri pun nak royak tak boleh, muka tak tahu. Tak suka kata nak jadi gitu. Mi dia sendiri pun tak suka juga. Dia pun tak ada nak royak, dia tak ada jawab apa. Dia tahu aku tak ada jawab apa. Tu. Lalu tu Aisyah pun tak kalau pok dia pun senyap, mi dia pun senyap, tidak boleh nak kata apa pada Nabi, dia pun kata. Faqalat wallahi. Kata Aisyah, demi Allah, laqad sami'tum hadzal hadis hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Fala in kuntu lakum inni bari'ah la tusaddiquni bizalik. Wala in i'taraftu lakum bi amrin la tusaddiquni wallahi ma ajidu lakum masalan illa qaula Abi Yusuf. Aisyah beginilah, wallahi demi Allah dia kata. Jadi sungguhnya aku tahu dah kata hak demo dengar ni, seolahnya demo tu percayalah, supaya hak demo dengar berita tu, supaya pakat boleh hati belakalah. Pakat percayalah, tapi aku nak jawab kan, aku nak kata kan. Kalau aku tu dia kata aku bersih, demo boleh ada demo tak percaya. Kalau aku royak, dia katanya. Jadi tak arah nak kata apa lah. Kalau aku nak pergi mengaku, sedangkan benda aku tak ada buat, tak boleh jadi, dia kata. Pakai aku ni, Aisyah kata, aku nak ambil kata hak Nabi Yaqub lah terhadap Yusuf. Lalu dia baca lah, fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dia pergi ingat katanya Nabi Yaqub dulu terhadap anak dia Yusuf tu, tak kala adik-adik dia kita hak dalam telaga hingga cerita panjang tu, dalam hati Nabi Yusuf pun tak ada arah dah. Dia pun bersabarlah sebagaimana surah Yusuf ni. Jadi Aisyah pun jawab hatulah, dia kata ya duduklah ni ingat nak kata supaya pok Yusuf iaitu Yaqub kata dulu fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dia ni duduk dalam sabarlah, sabar secara sungguh-sungguh, cara molek dia kata, dan Allah lah akan bagi pertolongan. Apa hak dia mau duk sifat kata tu, Allah Ta'ala lah akan tolong dia. Hak lain tak ada dah, dia kata. Tu dia. Tu nak ayat katanya serabut benar lah Aisyah. Lebih-lebih lagi dia tahu kata Nabi ni ada mesyuarat dengan keluarga dia. Sebab tu dia kata, ia perasan Aisyah kata hak demo berita ni seolah-olah supaya demo percaya dah, supaya Nabi ni boleh hati dah, kata. Berita siapa pada Aisyah katanya hak berlakunya Nabi ni tak kalau berlaku gini, dia panggil keluarga yang mesyuarat. Panggil keluarga dia Usamah,
Ali bin Abi Thalib, Barirah hamba dia. Jadi ayat tu hak keluarga dekat-dekat lah panggil mesyuarat. Lah mana dia ni terhadap buku duk berlaku ni. Tu. Lalu tu lah kata setengah sahabat hak keluarga Nabi tu, hak Nabi mesyuarat tu. Tengah katanya tak apalah, ikutlah Nabi. Tak ada payahlah Nabi dia kata. Beh-beh mengikut kata Ali waktu tubik kata Ali tu tak apa kalau sengoti kok. Ada apalah. Kalau nak becek pun boleh lah, cari-cari orang lain pun ada. Belana lagi lah. Nak cari Nabi tu untuk nak buat isteri tu. Ali kata kalau sengoti lah tu. Lepas tu Usamah dia kata, oh Nabi tak usah itulah. Tak usah harap lah. Hak dia mau duk tuduh tu, dia tak boleh hadis sama sekali, dia kata. Dia tak percaya sama sekali, dia kata. Tu. Lepas tu Barirah ni hamba pada Aisyah. Barirah kata dia ni insya-Allahnya tak biasa tinggal lah, dia ni budak pada Aisyah tolong ambil halu sapak besar, dia kata. Tak ada langsung lah kata Aisyah nak pergi ada hubungi dengan orang lelaki ni, dia kata. Benda tak boleh hadis sama sekali, dia kata. Tu. Jadi nak ayat kata dalam puak keluarga Nabi tak ada kata-kata gitulah. Kata orang Tino tu ramah tak ada pelik lah kalau Aisyah berlaku sungguh kok. Jadi siapa berita pada Aisyah tu, kau nak murih, kau serabut. Sebab tu Aisyah dengan Ali ni nak ayat kata pada tu tak ada kecek lah mudah-mudah. Ali kata itu tu, Ali kata kalu-kalu ya, tapi dia dengar kelimah tu sapak dia tu, jadi tak sedap dengar lah orang Tino ni. Mana kalau sengoti kok, ada apa, nak becek boleh lah, Tino lain belana lagi, kata gitu. Jadi dia ingat wah tu, supaya kata, nak murid dengan Ali tak ada tegur lama juga. Akhir-akhir benar, nak ajak tu siapa tahun juga, tak ada nak tegur dengan Ali, nak murid Ali tu, Ali kata gitu ya. Tapi dia sakit hati dengar tu. Hak itulah dia panggil kata satu pencubaan berat hak berlaku terhadap dia sana itu. Lepas pada itulah balik Nabi pun tak ada orang nak gamuk dia dalam hadut sabuk-sabuk sana itu. Aisyah baca ayat sana ni, Nabi pun makna kata kuasa kata boleh terima lah. Cuma Nabi sendiri pun muka manusia juga. Dia kata gitulah. Pak Aisyah pun reti kata Nabi sana itu. Kata supaya masuk dalam kata nak percaya bahasa lah sebab dengan dia pun tak ada tegur mana. Sebulan lebih berlaku. Berlaku sebulan lebih. Tak ada duduk sekali. Dia pun dah sakit katik. Nabi pun tak ada mari. Serabut Nabi sana itu. Akhir-akhirnya duduk. Bos apa tangga ni kok Allah Ta'ala lah nak bersihkan Aisyah tadi daripada tuduhan tadi kok. Turun ayat Quran lah mana kita lah seolah-olahnya. Lepas itulah dia panggil mari turun ayat di dalam surah dia panggil hak nak bersih kata Aisyah tadi tu bersih daripada tuduhan tadi. Cuma makan masa sebulan lebih dia katanya. Lepas pada itulah Nabi kita pun duduk musing-musing tak kena tepat. Dia kata walam yuzawil Rasulullah majlisahu, duk main kita lepas dah main kat musing kau ni. Akhirnya turun ayat Quran. Turun ayat kata Aisyah ni adalah bersih. 10 ayat. Turun ayat yang berbunyinya ayat bersama kita dalam surah An-Nur. Dia katanya ayat 11 sampai 19 ni. Yang berbunyinya Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Surah An-Nur ayat yang 11. Tu ayat ni katanya sesungguhnya yang awak datang berita dusta tu adalah usbatun minkum, sebahagian daripada kumpulanmu juga. Jadi orang hak tuduh Nabi sana itu
Bukan orang lain dok. Tu jadi berat tu. Bukan orang lain dok. Termasuk siapa kata orang-orang juga. Orang-orang juga. 3 orang hak besarnya hak dalam Islam nama Mistah. Mistah bin Usasah seorang. Orang hak sekali Nabi dalam peperangan dia ni. Hasan bin Sabit penyair Nabi hak sedap sini syair lagu tu. Terkenal dia. Masuk juga dari tuduhan kata Aisyah dengan Safwan jadi tak molek. Pas orang retina nama Hamnah binti Jahshin. 3 orang ni daripada orang Islam, daripada usbatun minkum. Orang Nabi sendiri. Lepas tu buat munafik ramai lah. Buat munafik dia dah kira kerana kerja dia dah tu. Itulah Allah Ta'ala katanya, tak apalah walau bagaimanapun, mu tak suka lah kata benda tu jadi kejahatan bagimu. Dan benda tu adalah kebaikan bagimu. Tu. Sebab itulah Nabi kata pada Aisyah, jelaslah atau kata asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Hak kena tuduh bala besar sekali, hak berat-berat kok para nabi lah. Tu dia. Lepas tu summal amsalu fal amsalu. Kamu dia hak nak support lah. Orang duduk nak support dengan Nabi, dekat-dekat dengan Nabi tu lah cuba yang berat. Ni kenalah. Atas diriku dan bersama denganmu. Gembiralah Nabi ni. Gembira hati, suka gembira dia senyum. Aisyah kata supaya permata duduk di muka dia tu. Buat turun ayat ni. Lepas tu adalah benda ni benda kebaikan lah bagi Nabi, bukan tak molek. Boleh tahu kata benda ni walaupun tak sengerti pun tuduhan ni dia buat boleh. Tu dia. Nak ayat tahu orang juru pun dia tuduh boleh. Lebih lagi Nabi sana itu jatuh mata dia terhadap isteri dia sama Allah, terhadap Safwan ni. Safwan ni sahabat dia, menghafal Quran, semaya malam, orang panggil sutrik, berjuru. Muda-muda berjuru. Dia mau tuduh kata dia ni jahat. Nabi pun habis-habis hati juga dia. Dia mau tuduh kata sahabat dia jahat tu. Jadi dia tak suka-suka lah. Tu. Mana gitu. Lepas tu Nabi kata tak apalah. Kalau gitu kat tiap-tiap seorang ni yang boleh terima lah apa usaha dia daripada buat kerja dosa tadi. Tu dia. Maka ayat Quran tu jelasnya. Katanya wa qalu hadza ifkum mubin. Puak tuduh tu adalah dusta nyata-nyata. Dusta nyata-nyata, bakal jelas lah dusta semati. Tu. Lepas tu suruh Nabi pun panggil lah. Jelas. Tuhan pun royak cara lah. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa illam ya'tu bi syuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Tu. Mu panggil mari. Lepas tu ada saksi kedak, tuduh tu. Kalau tak ada, celah kata dia dusta. Panggil, Nabi panggil. Abdullah bin Ubay sendiri, ada, ya tak ada, ya dia mau royak, ya dia mau kata, ya dak atas le. Tak ada, saksi mana ya dengar dia mau royak, ya kata Safwan dak janji Aisyah tu berlaku malam-malam, tak tahu tak ada. Panggil Mistah, mana saksi Mistah? Tak ada. Tak ada saksi. Apa mau kata? Jadi tusuk itu malam-malam nyata tino. Buat gitulah. Tak ada saksi. Tanya Hasan, tak ada saksi. Hamnah tak ada saksi. Tak apa. Tak ada saksi kok. Turut hukum lah. Berartinya hukum tuduhan tadi itu makna katanya berapa puluh hingga ayat Quran mai katanya puak ni kena suruh katok 80 hotel. Dia bagi denda tuduhan tadi. Lebih lagi tuduhan terhadap isteri Nabi dia panggil. Tu mana. Jadi kena katok dia mau 3 orang ni kok kena jalak dia panggil. Sama ni najal dah 80 hotel. Tu wallazina yarmunal musana. Ayat hak turun tuduh terhadap orang sana itu maka tidak ada saksi. Fajlidu sama ni najal dah turut pukul 80 hotel. Dia mau ni kena katok 80 hotel.
Tiga orang ni kena katak 80 hotel sebagai denda tuduhan terhadap isteri Nabi tadi. Tu maknanya. Lalu itulah dia panggil katanya terhadap Abdullah bin Ubay ni lepas dia. Lepas coh dia jadi lepas. Pandai dia. Ni dia panggil sepuluh bapak setel dah dia ni. Buat tak kalau Nabi panggil dia, dia kata, ya dengar dia mau royak, dia mau kata. Biar tak kata, dia mau royak tu. Dia mau kata. Yukalu. Dia mau kata Safwan jadi tak oleh, Aisyah duk janji tu. Begitulah. Dia kata dia mau kata. Lepas coh ya. Bijak sungguh. Bapak setel. Sebab dia tak kata, dia mau kata, dia tak kata leh. Mistah tadi dah kan betul-betul dah. Tumbik lafaz mulut orang boleh pegang buku dah. Jadi dia ni yukalu ada royak dia mau kata. Dia mau kata baik tu lagi royak ni. Royak dia mau kata baik tu. Mana jadi sebar ada peluah tu, dia mau kata belaka. Akhirnya lucu dia. Dia panggil kata bijak dia kerana dia ketua bapak munafik pada masa tu. Tak ada kena katak dah dia. Hak kena katak ni 80 hotel. Kalau tu dalam ayat ni juga dia katanya Abu Bakar itu tak kalau turun ayat ni tu Nabi pun gembira hati. Ia ayat Abu Bakar, lepas tu ayat Ummuha, ibu dia tu kak bini itu. Bini Abu Bakar tu lah mi pada Aisyah tu. Bakar kata Aisyah kata qumi washkuri Rasulullah. Aisyah ayat turun dah, Nabi tersenyum, Nabi baca tebuh pada ayat gini. Apa Nabi pun denda dah. Suruh dia mau denda katak dah orang tu dah tak ni tu. Mung bangunlah syukur ke Nabi atik. Syukur ke Nabi lah sebab lepas dah sebab berita mari. Faqalat la wallahi la ashkuru illa allazi barra'ani. Wallahi aku tak syukur. Aku tak syukur Nabi. Aku nak syukur orang hak nak syukur kepada Allah yang melepaskan aku sana itu. Aku nak syukur pada Allah Taala lah. Tak ada syukur pada Nabi tak ada apa ni. Syukur pada Allah Taala dia kata. Tu dia. Jadi seolahnya wasa kata salah lah. Itu dia tu. Wasa kata Aisyah ni nampak kata Abu Bakar perasa kata Aisyah nampak dia nak muris lagi. Orang suruh terima kasih kepada Nabi pun duduk tersih lagi sebab kata dia nak muris dah. Tu dia. La ahmadu illa allazi barra'ani. Illa Allah allazi barra'ani. La. Aku tak usah syukur, aku tak usah puji malaikat terhadap Allah yang melepaskan aku ni. Tu dia. Lepas tu, ayah nak murid. Apa kita lalu kerah dak ya tak dak. Nabi kata dak kena dah. Laqad arafti al-haqqa li ahli. Demi sesungguhnya mengetahuilah Aisyah ni tak akan kebenaran bagi ahlinya. Kena. Jadi tak apalah. Tak usah murid lah. Hak Aisyah tu kena ngerti. Dengan maknanya Aisyah ni tahu hak dia tentang ahli dia. Patut dia bersyukur, patut dia puji ya terhadap Allah Taala. Nabi tak ada apa dia. Cuma Allah Taala lah turun ayat ni. Aisyah ni dia kata dia ni jadi puasa kata Tuhan tak turun ayat lah benda berlaku atas dia ni dia kata. Hingga dia boleh baca hingga sampai kiamat dia kata. Ya sekaligus dia mikir kata aci boleh nak we Tuhan mimpi gitu dia kata. Mimpi ke Nabi ke kata dia ni bersih ke tak apa dah lah. Tapi no ayat atas benda dia ni besar lah sebab tu Allah Taala turun ayat ni hingga manusia boleh baca hingga sampai kiamat. Buku ni hingga sampai kiamat Aisyah kata. No ayat kata takut kalau we turun jalan mimpi biasa tu dia tak jelas, tak cerak. Tak jadi qat'i, tak jadi dalil hak sengoti. Baru turun ayat Quran ni lah. Ayat panggil jadi dalil hak jelas-jelas sengoti ni. Selepas daripada tu Abu Bakar dia kata wallahi aku tak saya tolong dah buat ni. Aku tak saya tolong. Abu Bakar ni dia ada jaya dalam kerja dia. Tanim baik, hero menata baik, jaya boleh duit pitih banyak, boleh tolong orang lah dia ni. Boleh tolong orang. Harta dia kerja tu. Orang hamba dia beli merdeka. Dia biasa tolong mistah. Waris dia juga, wadik-wadik juga. Kena gitu-gitulah. Apa-apa bupu tak tahulah. Biasa tolong Hasan. Lebih lagi mestah lah orang hak susah. Dia duk tolong waris pun lagi. Bahawa dia tuduh Aisyah ni kata wallahi aku tak saya tolong dah mu. Tak saya dah. Tu dia. Tak saya dah. Mu ni karuk ni.
mu turut setan ni, turut nafsu dia kata. Apa pada tu? Berita siapalah tu sana tu, ayat turun pula ke Nabi. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ni dalam surah An-Nur juga, ayat 22, turun buku Abu Bakar bodoh. Abu Bakar bersumpah tadi. Bersumpah kata tak saya tolong dah. Kerana dia tu tuduh anak dia. Kata karuk. Tuduh tu bohong bodoh. Aku tak saya tolong apa, tak saya tolong sekoh buk salah gitulah. Walau 1 dirham pun tak saya tolong apa dah. Tak ingat jasa orang ni, orang duk tolong dia. Tuduh benda tak sebenar. Tu ayat buku ni. Jangan temu jangan buat gitulah. Tu ayat ni supaya Nabi baca terhadap Abu Bakar sendiri hak berlakunya. Mutasah tu itulah hak muduk tolong tu. Kelebihan, keluasan hak Tuhan rezeki kemung, muduk tolong orang warah hak susah miskin ke apa. Muduk tolong orang hak muhajirin, orang hijrah fisabilillah tak ada harta tu. Mu jangan buat gitulah. Mu kena maaf dia. Wal ya'fu wal yasfahu. Mu maaf dan mu kena maaf lah sebab ia terima dah hukum Allah Taala. Ia tuduh habis dah, ia tuduh anak mu betul lah tapi ia terima dah hukum. Nak katak dah. Tak apa dia pun bertaubat dah. Lepas tu ayat Quran ni tak tanya supaya tanya Abu Bakar lah mudah-mudahnya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Fahmu suka ke tak bahawa Allah Taala tu apa bagimu? Kalau mu salah, kalau Tuhan apa bagimu mu suka ke tak? Jelas bahawa kata dia suka. Supaya itulah terhadap saudaramu, waris-warismu tu salah silap tu. Dia terima hukum Allah Taala kok. Kita harap kata kita pun kena kasihlah supaya dia dapat keampunan daripada Allah Taala. Kerana Allah Taala wallahu ghafurur rahim. Allah Taala ni sifat ghafur, pengampun, lagi pula kasih sayang dia panggil. Lalu tu Abu Bakar pun klik post dia lah. Dia katanya, faqala Abu Bakar ban nuhibbu zalika ya Rasulullah. Dia pun lah tu lah. Kalau dia salah dia suka Allah Taala ampun dia. Kalau orang kita salah pun kita suka sepotong lah Allah Taala ampun dia. Lalu tu Nabi pun kata klik bekas dia lah. Wa dan nafaqah ala mistah. Dia pun tolong di atas klik sebab tolong semua lah right dah. Benda tu right. Apabila terima hukum Tuhan dah pakai right dah. Tu dia. Ni nak ayat kata tosir denda lah kalau dia terima dah hukum salah, terima hukum dah kok mana sud kat tu lah. Tosir ada sifat denda dan sebagainya. Ni nak ayat kata ayat ni mari ayat tentang masalah kebersihannya bagi orang Islam dia hak tuduh terhadap isteri Nabi dan juga pokok munafik sama telah. Maka di sinilah balik para ulama kita tak kala mari ayat ni dia kata kita boleh ambil hukum daripada ayat yang kita dengar tadi hak berlaku daripada isteri Nabi tadi pertama kalinya nak ayat kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia katanya annal habiba ma kana ya'lamul ghaiba hatta ya'lamahu Allah taala. Nabi ni walaupun dia ni suk-suklah kekasih terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia tak tahu juga benda gaib. Maka na ya'lamul ghaiba hatta ya'lamahu Allah. Hingga Allah Taala tahu. Kalau Tuhan tak tahu, tak tahu Nabi itu jadi syok itu. Tu maknanya tu ayat Nabi. Maka bagaimanakah lain pada Nabi sebahagian manusia duk dakwa tahu benda gaib. Itu adalah penipu saja. Dia ni tahu benda gaib, dia ni ada ilmu kasyaf, ada mukasyaf bohong saja ya. Tujuan nak menyesak orang Islam. Nabi sendiri sebaik-baik makhluk, tapi Nabi sendiri tak tahu benda gaib. Ada Nabi kata juga, kuntul la alamul ghaib, aku tak tahu benda gaib. Lepas tu hak berlaku sengoti pun kena tahu betul dah. Kalau Nabi tahu, Nabi tak serabut. Tak teriak tangis tak orang panggil
Bukan siapa tidur tak cedera, siapa habis-habis serabut masuk sebulan lebih tu. Sama tahun tu ayat ni kok. Tak boleh kecek apa lah dengan Nabi, tak kena. Nak ayat tu buku besar sangat. Betul ayat ni lah jelas. Nak ayat tu Nabi kita sendiri tak tahu ilmu gaib, tak ada ilmu kasyah tak kasyah tak ada dah. Muka siapa hak tu duk tipu saja ya. Kata syekh tu tahu benda gaib dah tak ada. Malaikat dia duk sobat ngaji apa tu boleh jadilah duk ayat benda-benda dah gerak jing dia tu boleh disuruh dia bahau ayat. Tu tak asal kata benda gaib tak dia tahu. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Ni berlaku tah diri Nabi dan hal ni kita kena pergi kemah. Kata bahasanya kalau orang dakwa tahu benda gaib tu adalah benda tu palsu dan benda tidak sebenar. Tu maknanya. Dan yang kedua dia katanya nak ayat tu berlaku di atas Ummul Mukminin sebagai ibu orang mukmin lah Aisyah ni. Ibu orang mukmin, pas Nabi sendiri pun habis-habis bala, habis-habis sabar kan dia mau tuduh terhadap isteri dia. Tu nak ayat katanya benda tuduh tak ni tu biasalah walaupun terhadap orang bersih pun kena juga. Nabi pun kena, isteri Nabi pun kena, sedangkan benda tu jelas-jelas bersihnya terhadap isteri Nabi dan